Okey, ini dia. Alright bang. Tengok dulu. Check dulu. Itu hari kenapa kat sini hitam-hitam? Sebelum ni saya kerja bengkel bang. Oh. So topi ni pakai buat kerja. Kena minyak hitam kan? Oh, ni yang ni saya tak boleh nak buat sebabnya dia cat dah kena kat situ. Ni cat dia memang permanent dah tu. And then saya dapat reshape yang setakat ini je. Tapi okey lah. Ni better daripada sebelum ni. Okey. Okay. Terima kasih